Hai, welcome to Fight Vlog. Ini first day dekat Kuala Lumpur. Saja nak bawa Faris jalan-jalan. Actually ada kerja nak buat, tapi ala-ala kita saja simple vlogging. So jom, aku nak bawa Faris naik LRT jap. Ya, Kak Suk anak aku cicit. Nasib baik aku perasan. Aku ambil gambar tadi kat sini tadi. Padahal aku dah sampai dekat New Central tu. Dah sampai New Central baru aku perasan sandal anak aku hilang. Baik, jumpa balik. Jom di sana. Ya, budak hilang kasut tadi. Lai-lai nak ini yang dia nak naik Boleh ke naik tau? Boleh ke? Aku dekat Berjaya Town Square. Nak bawa pergi tempat tak boleh main lagi. Saya jalan dekat area Bukit Bintang. Tak ada punca. Esok baru ada job. Bukan job lah, nak buat hantar barang. So hari ni gelak-gelak lokal. Abuan budak ni minta toys, bagi toys. Budak ni tengah tengok tu. Yalah, dia vlog. Ramai orang. Bye-bye Faris. Faris bye-bye. Bye-bye. Faris bye-bye. 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 Bye-bye sini. Bye-bye. 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 Tengok budak ni. Seronok. Usyuk tengok dua. Hari yang seterusnya, suara pun dah hilang. Sakit tekak sebab panas dalam. So hari ni pergi sarapan dulu. Lepas tu aku nak kena pergi ke Kuantan untuk hantar barang Seni Sabah. So kita pergi sarapan dulu. Let's go. So salah information. Bukan salah. Actually nak kena ke Janda Baik dulu, drop barang seni kat situ, kemudian baru pergi ke Kuantan. So korang jom layan video aku lepas habis. Breakfast, canai, kopi O. Dia tarik roti telur tak sampai. Dia makan dulu. Budak ni dia handphone je. Take exit 803 Gending Sempa. Alright, aku dah sampai dekat Janda Baik punya art gallery. Nak hantar lukisan. So ni dia suasana Janda Baik. Ada pokok durian tapi tak ada buah lagi. Katanya tengah musim bunga ni. Tak lagi, nantilah buah ada, dia punya buah kan. Tak ada rezeki nak makan. Ya, kita pergi hantar lukisan dekat galeri. Kat sini. Karya Janda Baik. View ni memang paling best lah. Memang bagus. Nak pergi makan tengah hari kejap sebelum gerak ke Kuantan. Tadi dah settle dekat Janda Baik. Kita pergi ke Kampung Lembu dulu, makan dekat Kampung People. Kita makan tengah hari. View ni memang best lah. Cantik ni view ni. Masuk kat luar negara. Jom singgah makan Kampung People. Parking. Dalam salai murah keting, sebut sedut dengan ikan patin goreng, banyak lauk. So selesai makan tengah hari dengan Sifu Seni Sabah, Latif Maulan. Kita orang jumpa kat Kampung Lebu. Kita selesai
lukisan dekat customer ke Kuantan. Aku rasa customer lukisan ni korang mesti kenal, terutama kalau korang yang perempuan lah, yang kaki makeup. Kalau korang kenal, cuba komen kat bawah. Dekat warung lokasi rahsia. Sana ada lempeng. Lokasi rahsia. Dekat Google Map lokasi rahsia. Tapi dekat kedai dia, nama kedai dia. Kedai dalam pagar. Kedai dalam pagar. Oh, tu ada warung lokasi rahsia. Menu tambahan. Canai, roti telur, emping. Sedap. Emping sabar kata sedap. Lempeng kelapa. Macam-macam cuba. Nak lagi. Sebelum beredar daripada Kuantan nak ke Terengganu, kita lepak dulu dekat Sungai Kuantan. Yeah. So kita nak tengok boleh naik tak Menara Kuantan ni. Kita tengok berapa harga. Jom. Kita pergi tengok sungai dulu. Kita dah masuk dalam sempadan Terengganu. Pantai Lalu ke Kuala Terengganu. Continue on T116 for 4 kilometers. Kat Kuala Abang makan nasi goreng pantai. Nasi goreng pantai ni ada ikan, and then ada pisang goreng dengan nasi goreng udang. Tunggu dia mau bangun. Tunggu dia bangun je tadi. Dulu aku pernah sampai sini, boleh panjat batu ni. Sebab dulu air tak sampai takat ni. Hari ni air pasang, so tak dapat nak panjat atas batu ni. Atas ni boleh ada orang panjat. Kalau tak boleh tengok view cantik. Alhamdulillah sampai Kuala Terengganu guys. Kuala Terengganu. Kita singgah dulu kat Pasar Payang. Bawa Faris jalan dekat Pasar Payang. Dulu tak siap lagi, sekarang dah siap. Jom kita tengok yang baru lah. Let's go, let's go. Belah atas banyak baju, bawah banyak kedai mas.
Kalau yang belah tempat lama tu kira banyak pasar lah. Kat situ dah banyak nak jual beli kacang-kacang. Sini banyak baju je. Cari batik ke apa ke banyak lah kat sini. Suasana dekat Pasar Payang yang baru. Kat dalam ni banyak kedai emas. Lepas tu budak ni dengan susu. Susu kotak sedap. Budak ni dah seronok lah dapat total. Dah habis lah. Jalan seorang-seorang. Cerita tak apa nak menarik hari ni. Kereta aku breakdown. Alternator kong pula kali ni. So aku sadai, bukan sadai, aku dah tuju dah kat kedai bateri ni. Tapi sebab dah lewat petang, spare part dah tak buka, kena tunggu esok kak. So aku tak jadi nak tidur besut, terpaksa cancel. So kena cari hotel dekat dengan sini. So itulah je cara cerita. So, esok sambung, tengok macam mana keadaan kereta, nak kena tukar alternator esok. Jadi kereta aku parking lah semalaman untuk tunggu esok pagi untuk repair. End up kita orang stay dekat Hotel Sri Malaysia, Kuala Terengganu. Lain plan, lain jadi. Tak apa, semua takdir Allah. Jom kita check in. So ni dia view hotel. Alhamdulillah best juga sebab paling best view laut guys. Saya boleh tengok boat lalu lagi. Bagi aku menarik lah juga. Aku booking guna Agoda tadi dapat RM115. Okay, cheap lah bagi aku. Sebab view dia mahal. Ya, aku nak bersiap dulu guys. So hari ni cari makan dekat area Kuala Terengganu ni. Kat sini dia macam uptown, tapi nak kata uptown food street. Food street lah kot ni. So carilah makan apa dia kat sini. So, panjang tak tahu ujung mana. Dia dekat dengan kampung Cina. So belah sana ada dia punya sungai lah, sungai belakang pada ni. Kita cari makan. So kereta tak start buat lagi sebab belum buka. Aku nak pergi sarapan. So jom kita pergi sarapan dulu. Lagi aku terus pergi bengkel tengok kereta. Harap tak mahal and then boleh selesai hari ni lah. Let's go makan dulu. Jumpa kedai roti tepayan. Kedai ni semata-mata roti naan. Roti naan, ayam tanduri. Dah kena cukai dengan Faris. Dengan kuah kari. So sekarang aku tengah jalan seorang-seorang pergi ke bengkel. So kita tengok dulu macam mana keadaan dekat bengkel. Harap-harap kereta aku boleh siap cepat hari ni. So dia baru start buka. Tapi tak tahu lagi apa info So harap boleh repair cepat lah. Alright, Alhamdulillah hari ni selepas kereta siap, dapat juga kereta ni lalu dekat Jambatan Angkat Kuala Terengganu. So memang antara impian lah nak bila sampai Kuala Terengganu. Jambatan Angkat Kuala Terengganu. So kat sini sebenarnya boleh naik tapi kena bayar lah. Paris nampak tengok laut. Alhamdulillah sampai dah. Kereta ni dekat Jambatan Angkat Kuala Terengganu. So far okey lah. Aku dah tukar, aku dah servis dia punya alternator. Boleh pakai lagi Alhamdulillah. So bolehlah gerak perjalanan balik ke Perak. Itu dia Jambatan Angkat punya view. Hari saya dekat dalam. Bergambar dulu buat kenangan sebelum balik ke Ipoh Perak. Sebabkan cerita Upay Pen, kita orang try beli ketupat sotong. So ni dia. Katanya dalam ni ada inti belut. Itu dia. Jadi kita try makan. Ada 4 ketul RM20 kat tepi laut, pantai Teluk Ketapang.
depan camp pengangkat Tunku Muhammad Ismail. Kita dah masuk kawasan Setiu. Ya, kita orang dekat kedai Pantai Penari. So kedai ni apa nama dia? MCTS. Pakai apa jual tepung. Ada macam-macam lah. Cilok tepung dah sampai dengan air kongsi lah. Mani pun dah berapa ringgit lah. Lepas tu tunggu nasi goreng. Nasi goreng ikan dah sampai. Makan yang baik-baik. Buat ni aku rasa korang dengar punya angin ni. Budak tu dah mengepau toys pula. Sudah dah naiknya. Ada bawang. Ke bawah. Ada bawang. So dia rasa macam lemak lah. Macam masak gulai lemak. Gulai lemak. Tempat soto. So ni kena makan macam mana? Kena pakai tangan. Tangan apa? Kena Buat sini satu. okey. Okay. Okey, di. Ini dia. Soto. Sumbat. Hasil. Tutup lah pula aku 8 bisa jentik. Bye bye Terengganu. Hello Kelantan. Kita nak pergi cari Akok dulu sebelum kita gerak balik ke Perak. Tadi Akok 8 bisa tutup. Ada satu lagi spot yang aku agak suka beli Akok. So harap-harap yang ni buka lah. Ini guys, Akok Kapah. Ni dekat simpang mana yang panggil ni? Tak lah, aku tak tahu lah nak cakap. Tapi ni Akok Kapah. Jalan Pasir Putih. Jalan Pasir Putih kan. So ni dia. So ini sedap juga. That's why aku cari yang ni. Ini Akolu. Ni Kok Lu. Kolu. So Kok ini Lu. akok campur dengan bawang ulu. Sapi pandan. Punya panas sampai kan terbakar hutan ni di jalan. Dah tak nampak jalan dah. Vlog kita. Jumpa lagi kat next vlog yang akan datang.